Kalau korang plan nak beli rumah, korang wajib tahu 3 jenis rumah ni. Subsale, undercon dan lelong. Jom Ria explain. Hai, saya Ria. Yang pertama, rumah subsale. Rumah subsale ni bermaksud rumah second hand. Rumah second hand ni rumah yang dah ada owner, yang mana kita beli direct dari dia lah. Kira macam kereta second hand. Kelebihannya, kita boleh tengok kawasan rumah dan area pun dah agak matang. Tapi downside dia, kena standby lah duit deposit dan legal fee semua awal-awal. Yang kedua, rumah undercon, rumah yang tengah dibina dan kita beli dari developer. So, biasanya rumah undercon ni rumah baru. Selalunya rumah undercon ni ada promotion, free legal, fee, cashback, discount. So, modal nak keluar tu lebih rendah. Tapi risiko dia rumah lambat siap ataupun terbengkalai. So, kena pandailah pilih developer. Yang ketiga, rumah lelong. Rumah lelong ni rumah yang bank tarik balik sebab owner lama tak bayar loan. Harga dia jauh lebih murah dari harga pasaran. Tapi buyer kena ambil resiko, tak boleh tengok dalam keadaan rumah, sedia repair dan proses lebih rumit. Untuk rumah lelong, korang kena sediakan 10% deposit. Andai kata loan korang reject, 10% korang akan jadi burn. Jadi nak beli rumah, tengok bajet dan tahap risiko yang you guys sanggup ambil. Nak ilmu tentang rumah? Boleh komen di bawah. Sehari seilmu, follow QL.